Ini sabun. Okay, sabun ni dalam 24 part. Ini top round. Top round. Okay, ini cat roll. Cat roll. Ni ada dua. Ni bentuk dadu ni nama dia servo. Yang bentuk silas ni air. Maksud ni bukan sama lah cat roll. Tapi cuma potongan dia. Syabu-syabu. Macam mana rupa dia. Terima kasih. Arang tu letak kat sini, lepas tu angkat beg semula. Bukan. Kita kakak atas arang. Oh, okey. Oh, atas dia pakai arang. Okey, faham. Hey guys, Assalamualaikum. Sudah di sini guys. Drama Zululing. Hari ni kita datang lagi sekali di Samara Keliku, tapi kali ni kita pergi di Cawangan Bangi. Kita makan wagyu dia. Yang ni kita ambil shogun dan juga shabu-shabu. Shabu-shabu ni murah, RM49 je. Jadi mula kita masak. Kita masak dengan top side dulu, okey. Masih tidak kedengaran. Kita letak sini dia punya ailok, dadu-dadu saikoro dan juga melting. Ini masak dia sekejap je tau. Tak perlu lama. Pecah dengan garam. Untuk dia punya black pepper dan juga sos teriyaki, kau boleh minta tau. Ya. Lembutnya. Tak wasabi sikit. Walaupun panas, masuk dalam mulut kau, dia jadi tak panas. Lembut masuk mulut kau, cair. Tetap lagi top side. Kalau kau tanya aku lah, makan ni tak boleh letak garam pun tak apa. Dia dalam 10 saat macam tu dah terbalik kan. Tak perlu lama-lama. Dia letak garam sikit bagi umami taste. Rasa macam tak cukup lah. Tak sikit melting. Yang ini sama bahagian dekat skewer ni. Oh, kayaknya. Kalau kau ambil shabu-shabu dia lagi lembut ni. Dia sumpah cair nak mampus kat mulut. Kecuali garam sikit. Aku tak punya tau. Dia masuk mulut, terus hilang. Dia terus gone. Sikit garam. Chocoja 1400ml ni semua flavor aku dah rasa kecuali dia punya milk coklat ni saja aku tak rasa lagi. Ya ampun. Color dia cantik. Yang kita ambil ni adalah choco ball tau. Bismillah. Coklat dia pun tak manis. Kalau korang nak beli, ada kat beg kuning, okey?